ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, syukur malam ini kita masih dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sama-sama memeriahkan majlis cinta Allah, pengajian kitab induk Ihya Ulumuddin karya Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali bagi tahun yang ke-6 kali yang ke-198. InsyaAllah pada malam ini kita masih mensyarahkan kitab yang ke-36 daripada 40 kitab yang ada dalam kitab induk Ihya Ulumuddin ini, iaitu kitab Cinta Allah. Syarahan kita kitab Cinta Allah adalah bagi kali yang ke-55. InsyaAllah malam ini kita akan bercerita tentang tokoh-tokoh penting. Antara tokoh-tokoh penting dalam cinta kepada Allah, dalam jinak hati kepada Allah, dalam redha akan Allah. Cinta jinak hati ini memang dalam pelajaran kita dah. Sepanjang kita mensyarahkan kitab Cinta Allah ini. Alhamdulillah, syukur. Inilah sedikit masa, seminggu sekali kita berpeluang untuk sama-sama mengambil sedikit sebanyak manfaat daripada majlis ilmu, khususnya ilmu agama. Pagi tadi saya ada terbaca satu mesej dalam WhatsApp, satu cerita yang lebih kurangnya, cerita yang baguslah, satu perumpamaan. Dikhabarkan ada satu orang lelaki, dia ni ternampak satu orang perempuan cantik. Jadi dia nak jadikan perempuan itu isteri dia. Dia pun ajaklah bapak dia supaya bapak dia boleh jadi orang tua lah dalam nak menguruskan peminangan. Jadi mereka pun pergilah ke rumah perempuan tu tadi. Bila sampai di sana, dalam proses peminangan bolehlah tengok muka dan tangan dan tapak tangan. Tiba-tiba bapak dia pula berkenan. Asalnya anak dia yang nak, tapi bapak dia tengok-tengok perempuan ni cantik, bapak dia pun nak lah. Bapak dia pun cakap pada anak dia, perempuan yang macam ini, dengan bijaknya, dengan gayanya, dengan cantiknya ni, dengan orang muda macam kamu tak sesuai. Sebab dia ni nampak matang. Jadi yang sesuai dengan orang macam bapak. Dah bapak dia pula. Jadi dua beranak ni bergaduh. Setelah bergaduh, dibawalah kes ni kepada ketua kampung. Cerita lah. Anak pun cerita, asalnya saya yang nak kahwin. Bila bawa bapak saya, tiba-tiba bapak saya pula berkenan. Yang bapak dia pula bertahan. Perempuan yang sedemikian hebat, sedemikian matang, nak kahwin dengan orang muda macam kamu ni, memang tak layak. Dengan saya layak lah. Tak apa, bawa ketua kampung pergi jumpa keluarga perempuan ni tadi. Ketua kampung pun ternampaklah perempuan tu tadi. Dah ketua kampung pula suka. Dia kata, oh kalau macam ini, untuk kamu berdua memang tak sesuai. Kena orang yang pemuka jugalah, yang terhormat, yang orang pandang tinggi lah dalam kampung ni, baru sesuai dengan dia. Dengan cerdik dia tu, cantik dia tu, dengan aku sesuai lah. Dah bergaduh pula 3 orang. Bila bergaduh 3 orang, bawa pergi jumpa Khadi, hakim besar lah. Hakim besar. Kesnya macam tu juga. Setelah hakim tengok perempuan ni tadi, hakim pula kata, aku yang patutnya. Ini perempuan hebat ni. Dengan kamu setara orang biasa, setara ketua kampung tak padan. Dengan aku padan. Bagi kat aku je lah. Dah bergaduh pula. Sampai bawa kepada raja. Bila sampai kepada raja, ingat raja nak tolong selesai. Raja pun nak juga. Dia kata kalau sedemikian macam ni punya bijak perempuan ni, jadi permaisuri layak. Jadi dah dalam duk bergaduh apa 4-5 orang ni, perempuan tu pun kata macam ni lah, saya akan lari sekuat-kuat hati. Kamu yang 4-5 orang ni yang nakkan saya ni kejar. Siapa dapat, dia kahwinlah dengan saya. Jadi perempuan ni pun lari.
Yang orang kampung 2 orang tadi, dengan ketua kampung, dengan hakim besar, dengan raja pun kejar. Dalam proses duk kejar-kejar tu, tiba-tiba kelima-lima orang ni jatuh dalam lubang dan mati. Tak dapat perempuan tu tadi. Jadi di awal tadi kita bagi tahu cerita ni adalah perumpamaan. Perumpamaan. Perempuan itu tadi sebenarnya ialah dunia. Yang tadi tu orang kampung, baik ketua kampung ada jawatan, baik hakim khadi, baik raja, semua sibuk kejar dunia. Dalam duk sibuk kejar dunia ni berlumba-lumba, maklumlah kejar dunia ni dia saling jatuh menjatuh. Kalau kejar akhirat umumnya tak adalah jatuh menjatuh. Kejar dunia dia akan jatuh menjatuh. Akhirnya duk kejar dunia sampai semua pun mati, tapi masih tak dapat juga dunia. Masih dalam duk mengejar juga. Tu tadi perumpamaan. Macam mana manusia ni dia kasih sangat dengan dunia, kejar, tak dapat juga, akhirnya mati. Jadi alhamdulillah, syukur kita ni masih dipilih dalam kalangan hamba-hambanya di muka bumi ini untuk mengambil sedikit masa berkongsi tentang ilmu-ilmu agama, khususnya ilmu tasawuf. Biasanya kita sibuk dengan nikmat-nikmat yang kita belum kecapi, yang kita belum dapat lagi. Yang tu kita sibuk. Kita sibuk fikir, sibuk nak dapat, sangat sibuk nak mendapatkan nikmat-nikmat yang belum kita kecap. Tapi biasanya kita ni kurang sibuk, kurang risau tentang nikmat-nikmat yang belum kita syukuri. Nikmat yang kita dah dapat dah selama hari ini, tapi kita belum syukuri pun. Sedemikian banyak nikmat-nikmat yang Allah bagi, tak sempat kita nak syukuri satu-satu kan. Yang kita sibuk nak dapatkan nikmat yang belum dapat lagi. Nikmat yang Allah dah bagi, kita macam tak pandang, macam lupa. Jadi kita ni lebih risau tentang nikmat-nikmat yang belum kita kecap. Sedangkan sepatutnya yang kita risau tentang nikmat-nikmat yang belum sempat kita syukuri. Kerana kita ini hidup dalam lautan nikmat. Alhamdulillah, syukur. Jadi sebelum masuk pada pengajian untuk malam ini, kita imbas sedikit perkongsian dalam kuliah yang lepas. Dalam kuliah yang lepas ada dibagi tahu yang manusia ini di sisi Allah dia ada berbeza-beza. Bukan kata Allah ni tak adil, dia adil. Cuma kita punya pemikiran ni tak mampu nak mencapai maha adilnya Allah tu. Sebenarnya Allah maha adil. Bukan dalam kalangan sesama manusia saja, bahkan antara nabi-nabi pun ada perbezaan. Sesama nabi pun sepatutnya dah mereka ni nabi-nabi kekasih Allah, orang-orang yang dekat dengan Allah, samalah. Tapi tak sama. Dalam surah Al-Isra ayat 55, maksudnya, dan sesungguhnya telah kami lebihkan sebahagian nabi-nabi daripada sebahagian yang lain. Antara nabi-nabi pun tak sama, ada berbeza darjat-darjat mereka. Jadi dalam kalangan kita orang biasa pun dah tentulah ada perbezaan. Antara orang yang sangat rapat dengan Allah, sangat dekat, orang yang sangat jinak hati dengan Allah ialah Nabi Isa. Sampaikan dia ni terlalu jinak hati, sampaikan dia ni berani mengucapkan sejahtera untuk diri dia sendiri. Dalam surah Maryam ayat 33, Nabi Isa kata, dan kesejahteraan untuk aku. Dia ucap salam untuk diri dia. Kebanyakan Nabi lain tak berani. Allah ucapkan salam kepada mereka, sejahtera untuk mereka. Nabi Isa dia ucap untuk diri dia sendiri. Ini menunjukkan dekatnya dia dengan Allah, jinak hatinya dia dengan Allah. Satu maqam yang sangat tinggi, sangat mukharrabin. Dan kesejahteraan untuk aku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku mati, dan pada hari aku dihidupkan semula. Siap-siap Nabi Isa cakap dah.
Menunjukkan berani dia ni, Tuhan tak cakap lagi, dia dah cakap. Kononnya macam tu lah. Sebenarnya semua itu datang daripada Allah juga. Berbeza dengan Nabi Yahya. Nabi Yahya anak Nabi Zakaria. Nabi Isa dan Nabi Yahya ni hidup sezaman, pernah jumpa. Nabi Yahya, dia tak sampai ke peringkat dia nak ucap salam, nak ucap sejahtera untuk diri dia sendiri. Dia tak sampai peringkat itu. Sebab itu dalam surah Maryam ayat 15, Tuhan cakap dan kesejahteraan untuk dia, untuk Yahya. Tuhan ucapkan sejahtera kepada Nabi Yahya. Yang Nabi Isa tadi dia ucap sejahtera untuk diri dia sendiri. Maksud dia lebih lagi. Lebih lagi. Disebabkan di sisi Allah kita ni tak sama. Di dalam hikmah yang Allah saja tahu, dalam ilmu dia, tak sampai pemikiran kita untuk kita mempertikaikan adil ke tak adil. Kita tengok saudara-saudara Nabi Yusuf yang 10 orang, semua 12 tolak Nabi Yusuf dengan adik dia Bunyamin. Yang 10 orang ni selalu dengki dengan dia. Sampaikan ada ulama yang kira dalam ayat-ayat tertentu dalam Al-Quran ni ada 40 kesalahan yang saudara-saudara Nabi Yusuf buat kepada dia, kepada bapa dia, tapi tak dikenakan hukuman, malah diterima oleh Allah, diampunkan. Ini sesuatu yang sangat luar biasa lah. Sangat luar biasa. Dah Allah nak pilih macam itu, kita terima sajalah. Ada orang dia buat satu kesalahan, Tuhan tak ampunkan dia. Contoh dia Azazil. Ada orang buat kesalahan tapi akhirnya diampunkan. Contohnya Nabi Adam. Jadi perbezaan-perbezaan ini hanya pada Allah sajalah yang tahu apa rahsia, apa hikmah dia. Wallahu a'lam. Kemudian dalam pelajaran yang lepas juga kita ada sentuh tentang surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Kata Imam Al-Ghazali, 1/3 daripada isi kandungan Quran dia ada dalam surah Al-Ikhlas. Dan memang ada hadis dia pun. Riwayat Imam Ahmad, Bukhari dan Muslim. Baginda SAW bersabda, maksudnya, barang siapa membaca surah Al-Ikhlas, maka sesungguhnya dia telah membaca 1/3 Al-Quran. Lebih kurang 33.333% daripada Al-Quran. Jadi betul lah kata Imam Al-Ghazali, 1/3 daripada Al-Quran tu sebenarnya dia punya intisari dia ada dalam surah Al-Ikhlas. Dan keseluruhan surah Al-Ikhlas itu intisari dia ada dalam ayat yang pertama, yang huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Dalam tu dah mencakupi keseluruhan surah Al-Ikhlas dan mencakupi 1/3 Al-Quran. Sebab itu kalau kita masih ingat, apabila Bilal bin Rabah dia kena siksa di padang pasir, kena tindih dengan batu atas pasir yang panas, dia sebut apa? Ahad. Ahad, ahad. Dah terkandunglah dalam tu macam-macam benda. Seterusnya dalam kuliah yang lepas juga kita ada sentuh tentang Gautama Buddha. Kitab suci dia, kitab Tripitaka, tak setandinglah dengan Al-Quran. Kerana kitab Al-Quran ni dia masih suci lah. Sejak zaman Nabi Muhammad sampailah sekarang macam tu lah. Tak bertambah, tak berkurang, terpelihara. Yang kitab agama Buddha ni ditulis 300 tahun selepas kematian Buddha tu. Jadi nak dapat yang tulen yang asli 100% susahlah nak dapat. Kitab agama Islam zaman Nabi Muhammad lagi dah ditulis dan dibukukan pada zaman para sahabat dia. Sampai sekarang terpelihara. Cuba kita bayangkan kalau kitab Al-Quran ni selepas Nabi Muhammad wafat tak dibukukan lagi. 300 tahun lepas tu baru orang tulis. Apa nak jadi? Dia dah tentu dah ada kesalahan, ada penyelewengan, ada sisipan-sisipan yang masuk ke dalam tu. Tapi kitab Quran ni Tuhan pelihara. Kitab Injil pun sama. Selepas 300 tahun Nabi Isa diangkat ke sisi Allah, baru nak dikumpulkan, baru nak ditentukan yang mana Injil yang sebenar.
Masa tu dah ada banyak kitab Injil dah. Disebabkan banyak sangat, berpuluh-puluh, setengah pendapat kata beratus-ratus kitab Injil ni. Jadi pemerintah pilih 4. Pilih 4, yang 4 tu lah pakai sampai sekarang. Yang kitab Al-Quran satu tu lah. Dia tak ada 4. Sebab kita tulis awal. Sebab itu, kata sebahagian orang, sekiranya kitab-kitab agama di seluruh dunia ini umumnya dicampurkan ke dalam laut, dimusnahkan hari ini, kitab yang pertama yang akan dikeluarkan semula ialah kitab Al-Quran. Kerana kitab Al-Quran ini penghafal keseluruhan itu ramai. Hari ini kata semua padam lah. Semua kitab-kitab agama seluruh dunia semua buang dalam laut. Kitab Al-Quran sekejap dia boleh keluar balik, orang boleh cetak. Sebab yang menghafal dia tu mungkin puluh ribu, mungkin ratus ribu. Yang hafal 30 juzuk. Tak campur yang hafal 29 juzuk, 10 juzuk, 1 juzuk. Tapi kalau kitab Bible hari ini kita buang ke laut semua, rasa-rasa tak keluar dah. Siapa nak hafal kitab Bible? Tak ada. Orang tak mampu nak hafal, punya banyak. Kemudian kita sentuh perbezaan Islam dan Kristian. Okay, yang tu selesai. Dah masuklah kepada pelajaran untuk malam ini. Jadi tuan-tuan boleh tengok nota kecil dulu. Kita beritahu tadi malam ini nak sentuh tokoh-tokoh, antara tokoh yang penting dalam cinta, dalam jinak hati, dalam redha akan Allah, iaitu Nabi Isa, Nabi Yahya, Nabi Zakaria, Maryam, isteri kepada Imran. Ini antara orang-orang yang sangat sesuai kita jadikan contoh dalam cinta ni. Tetapi contoh yang utama tentulah Nabi Muhammad sendiri juga. Mula-mula kita tengok surah Ali Imran, bermula ayat yang ke-31. Sesungguhnya Allah telah memilih Nabi Adam dan Nabi Nuh dan juga keluarga Nabi Ibrahim dan keluarga Imran. Imran ni siapa dia? Kalau ikut kata ulama', dia ni orang soleh lah, tapi dia bukan Nabi. Melebihi segala umat pada zaman mereka masing-masing lah. Pada zaman Nabi Adam, dialah keluarga terbaik. Pada zaman Nabi Nuh, dialah keluarga terbaik. Pada zaman Nabi Ibrahim, dialah keluarga terbaik. Pada zaman Imran tu tadi, dialah keluarga terbaik. Jesus, dia ni, yang kita tahu dia ni tak kahwin. Tapi ada kajian-kajian yang terkini kata dia sempat kahwin. Tetapi dirahsiakan. Dirahsiakan supaya ada beberapa sebab lah. Salah satunya supaya orang tak tangkap bunuh. Dia punya isteri, dia punya anak, keturunan dia. Satu lagi, kalau Nabi Isa ni ada keturunan, ada anak, dah ada anak kepada anak Tuhan pula, jadi pening. Bapa dah ada yang Tuhan, Roh Kudus dah ada yang Tuhan, Jesus anak yang Tuhan. Kalau ada anak pula kepada Jesus ni, akan jadi cucu Tuhan pula. Jadi ditutup cerita tu. Sekarang ni keluar. Macam mana boleh keluar tu? Kalau ikut tradisi Kristian, mereka percaya ada satu benda nama dia Holy Grail. Holy Grail ni macam satu piala lah, satu gelas. Gelas ni kononnya digunakan oleh Jesus dalam jamuan makan dia yang terakhir. Dan gelas tu kemudiannya sebahagian orang percaya dia ni tadah darah Jesus masa dia kena salib. Jadi dalam gelas tu ada darah Jesus. Holy Grail nama dia. Jadi Holy Grail ni disorok tak tahu di mana. Orang pakat duk cari. Jadi macam-macam lah cerita misteri tentang cawan piala suci ni. Antaranya kata siapa dapat minum dalam ni tak akan mati. Ni kalau kita tengok cerita Indiana Jones, rasanya cerita yang mana yang nombor 3 ke nombor berapa kan. Ada satu satria tu dia sempat minum, dia tak mati sampai ke zaman sekarang. Cerita. Jadi selama
berketurunan-keturunan orang percaya Holy Grail ni ialah piala yang di dalam dia ada darah Yesus dulu. Tapi pengkaji yang kemudian kata benda ni rahsia. Sebenarnya Holy Grail tu, piala suci yang ada darah tu, ialah isteri kepada Yesus. Tapi nak tutup daripada diketahui oleh orang lain, mereka istilahkan satu piala yang mengandungi darah Yesus. Piala tu ialah isteri Yesus dan darah tu keturunan dia. Dan isteri Yesus ni dibawa lari. Katanya pergi sampai ke Perancis. Nama dia Mary juga. Mary juga. Dan khabarnya sampai sekarang lah keturunan Yesus ni ada. Wallahu a'lam. Itu kajian orang-orang yang terkini lah. Mereka berkembang biak sebagai satu keturunan yang setengahnya berasal dari setengahnya yang lain. Dan ingatlah, Allah sentiasa mendengar lagi sentiasa mengetahui. Ingatlah ketika isteri Imran berkata, nama surah Ali Imran, keluarga Imran. Tapi tentang Imran ni tak cerita. Yang banyak cerita isteri dia. Tapi nama surah Ali Imran. Jadi isteri Imran ni dia berdoa, Tuhanku, sesungguhnya aku nazarkan kepadamu anak yang ada dalam kandunganku sebagai seorang yang bebas. Bebas maksud dia dari segala urusan dunia, nak berkhidmat kepada Tuhan. Maka terimalah nazarku, sesungguhnya engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi Imran dengan isteri dia ni kahwin dah lama, tak dapat anak. Jadi dia nak satu orang anak lelaki supaya dia nazar lah. Kalau dia kata kalau dapat anak ni, dia nak bagi kepada, dia bukan gereja, sinagog lah, rumah ibadat. Rumah ibadat orang Yahudi zaman tu. Dia nazar, ya Allah bagilah aku anak. Anak ni anak lelaki, dia nak anak lelaki. Bila lahir nanti, dia akan hantar pada rumah ibadat, duduk situ lah. Dia jadi padri lah, jadi rahib Yahudi. Dia nazar, asalkan dapat anak cukup, walaupun tak duduk dengan dia. Muka surat yang kedua. Itu contoh pakaian pendeta-pendeta Yahudi zaman dulu-dulu. Dengan jubah dia, dengan serban dia, dengan janggut dia. Dia sama macam orang Islam. Yang kemudian ni dah ubah dah, pakai topi koboi lah, topi kecil lah kan. Jadi lain macam. Asal dia macam tu. Dalam Bible hari ni ada cerita tentang pakaian-pakaian mereka ni. Tapi saya tak petik lagi ayat-ayat dia tu. Dia cerita tentang serban, kita sangka serban ni Nabi Muhammad lah pakai. Zaman dulu dah pakai dah. Tapi bila media ni dikuasai oleh ialah kongsi-kongsi gelap Yahudi, mereka buat filem-filem, dia tunjuk padri mereka tu rupa lain lah. Sebenarnya rupa macam tu dulu-dulu. Jadi tak heran kalau kata Nabi Isa memakai serban. Itu bukan benda mustahil, memang dia pakai pun. Tapi kalau kita tengok gambar-gambar Jesus, mana ada pakai serban, topi pun tak pakai kan, rambut panjang. Maka apabila ia melahirkannya, berkatalah dia, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah melahirkan seorang anak perempuan. Dia minta anak lelaki supaya dia boleh bagi kepada rumah ibadah. Rumah ibadah Yahudi ni dia sebut sinagog. Sinagoga. Dia bukan church, bukan apa? Benda church dalam bahasa Melayu gereja. Dok speaking London ni dia lupa lah. Gereja, dia bukan gereja, sinagog. Nabi Isa sendiri dengan para hawari, sahabat-sahabat dia, mereka beribadah dalam sinagog. Mereka tak beribadah dalam gereja, tak buat gereja, tak pernah buat gereja pun. Gereja-gereja ni dia datang kemudian, orang kemudian yang agama Kristian dah terseleweng dah, dia buat gereja. Nabi Isa sendiri dia sembahyang dalam rumah ibadah orang Yahudi. Nak jadi rahib, mereka ni dia kenal lelaki, tak perempuan. Jadi dia cadang bila dapat anak lelaki nak bagilah kepada sinagog jadi rahib. Tiba-tiba perempuan. Dah macam mana? Tak ada perempuan jadi rahib. Tapi disebabkan nazar tu mau tak mau dia hantar juga.
Dia hantar ke tempat rahib lah. Dan Allah memang mengetahui akan apa yang dilahirkannya itu. Dan memanglah tidak sama anak lelaki dengan anak perempuan. Nak jadi rahib ni kena lelaki, perempuan tak ada. Dan bahawasanya aku telah menamakannya Maryam, dan aku melindungi dia dengan peliharaanmu. Demikian juga zuriat keturunannya dari godaan syaitan yang direjam. Di bawah tu, nota kita kali ini special sikit, ada gambar pakaian rahib Kristian. Kita banding tengok dengan pakaian orang Islam, tengok lebih kurang sama kan, bertutup semua, hanya muka dan tangan saja. Jadi siapa sebenarnya yang ikut ajaran Jesus ni, ajaran Nabi Isa ni? Kita tengok orang-orang Kristian tak pakai macam tu, kecuali rahib saja. Tapi kalau orang Islam, boleh kata semua wanita Islam pakai macam tu lah pakaiannya. Memang zaman Jesus lagi, Jesus tu sendiri dia ada serban dia, ada jubah dia semua. Pakaian mereka, perempuan mereka bertutup, bukanlah macam tu. Itu dah style baru dah, dia tutup semua, yang nampak muka dengan tangan saja. Sama macam yang Nabi Muhammad bawa. Jadi yang agama Kristian hari ni sebenarnya dah seleweng dah. Bagi mereka siapa jadi rahib pakai macam tu. Yang tak jadi rahib boleh duduk tepi pantai, nak pakai ke tak pakai ke tak apa. Dah macam tu pula dah. Sebenarnya kita lah yang mengikut Jesus. Maka ia diterima oleh Tuhannya dengan penerimaan yang baik. Tuhan terima. Walaupun perempuan tapi Tuhan terima. Cuma ganjil lah. Sebab dalam kalangan orang-orang rahib Yahudi ni semuanya lelaki, tiba-tiba satu orang perempuan. Dan dibesarkannya dengan didikan yang baik, serta diserahkannya untuk dipelihara oleh Nabi Zakaria. Zaman itu Nabi Zakaria ni macam ketua rahib. Ketua pendeta Yahudi. Dia bawa agama yang betul lah masa tu. Macam mana boleh dapat kepada Nabi Zakaria? Mengikut ceritanya, bila isteri Imran ni, dia bawa Maryam kepada rahib-rahib pun berebut. Semua pakat nak jaga. Jadi mereka buat undian. Bila diundi, ternyata dapat pada Nabi Zakaria. Undian ni mereka campurkan pen. Pen tu katanya di atas air. Tengok pen siapa yang tak tenggelam. Bila undi beberapa kali, tengok pen Nabi Zakaria tak tenggelam. Jadi dia dapat jaga Maryam. Bila Nabi Zakaria dapat Maryam ni satu orang yang mukharrabin juga, kekasih Allah. Walaupun dia tak mencapai tahap Nabi, tahap Rasul, tapi tahap wali rasa-rasa sampai. Orang yang sangat rapat, sangat dekat dengan Allah. Sesuai lah dengan pelajaran kita, kitab cinta. Bila dah dapat Maryam, dia pun bela lah. Sejak kecil sampailah anak dara lah. Dia letakkan macam satu bilik. Bilik ni orang lain tak boleh masuk. Kok yang boleh nak jengah pun Nabi Zakaria sajalah. Kiranya Maryam ni dengan lelaki hubungan dia sangat terjaga. Betul-betul gadis pingitan. Bapa angkat dia saja yang pergi jumpa dia kan. Tiap-tiap kali Nabi Zakaria masuk untuk menemui Maryam di mihrab. Mihrab ni macam mana? Tempat macam ni. Ada tempat khas untuk Maryam. Dia dapati rezeki. Setengah ulama kata buah-buahan di sisinya. Kan Nabi Zakaria tak bawa makanan lagi. Tempat tu pula bertutup. Bila Nabi Zakaria masuk pergi tengok, ada makanan dah. Ni satu yang pelik lah. Nabi Zakaria bertanya, "Ya Maryam, dari mana engkau dapat semua ini?" Maryam pun menjawab, "Ialah daripada Allah." Dia orang yang dekat dengan Allah. Allah bagi nikmat terus. Melalui mana masuk tak tahu. Sesungguhnya Allah memberikan rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya dengan tidak dikira. Jadi Maryam ni dia orang yang dekat dengan Allah. Dia ibadah saja. Sebab dia tu rahib. Daripada kecil sampailah dia sebelum melahirkan Nabi Isa tu, kerja dia ibadah sajalah. Ibadah saja. Kira memang terjaga sungguhlah. Di situ ada gambar sinagog, rumah ibadat orang Yahudi. Sinagog dia tak macam gereja. Kalau gereja tambah-tambah gereja Katolik Roma ni,
Dia ada gambar macam-macam, patung macam-macam. Dalam sinagog dia tak ada gambar-gambar, patung-patung. Susah nak dapat. Sebab mereka sembah Tuhan. Kan sembah Tuhan. Dia bukan sembah gambar-gambar ke berhala ke ada. Orang Yahudi ni dia sembah Tuhan. Dia sebut Tuhan dia Yehovah ataupun Yahweh. Ketika itu Nabi Zakaria berdoa kepada Tuhan yang katanya, "Wahai Tuhanku, kurniakanlah kepada aku dari sisimu zuriat keturunan yang baik. Sesungguhnya engkau sentiasa mendengar doa permohonan." Bila Nabi Zakaria tadi dia tengok Maryam ni kecil-kecil lagi dah dapat perhatian daripada Allah, dia pun teringin nak dapat anak. Sebab dia tak ada anak lagi. Dia tak ada anak lagi. Jadi dia minta kepada Allah. Lalu ia diseru oleh malaikat sedang ia berdiri sembahyang di mihrab, bahawasanya Allah memberi khabar yang mengembirakan kamu dengan mengurniakan seorang anak lelaki bernama Yahya. Nama Yahya tu Tuhan sendiri yang bagi, yang akan beriman dengan kalimah daripada Allah dan akan menjadi ketua dan juga akan menahan diri dari berkahwin. Nabi Yahya tak kahwin dan akan menjadi seorang nabi dari orang-orang yang soleh. Dalam bahasa Inggeris apa dia? John. Dalam bahasa Indonesia Yohanes. Kita sebut Yahya. Nabi Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, Bagaimanalah aku akan beroleh seorang anak padahal sebenarnya aku telah tua. Dia umur dia 80-90 dah tua dah. Dan isteriku pula mandul. Isteri dia mandul tapi dia tak putus harap. Dia tahu isteri dia mandul tak boleh beranak, tapi disebabkan dia tengok kelebihan-kelebihan Maryam ni, dia teringin nak ada anak yang ada kelebihan. Jadi isteri dia mandul pun Allah boleh bagi. Allah berfirman, demikianlah keadaannya, Allah melakukan apa yang dikehendakinya. Nabi Zakaria berkata lagi, wahai Tuhanku, jadikanlah bagiku satu tanda yang menunjukkan isteriku mengandung. Kalau betul lah isteri aku ni boleh mengandung padahal dia mandul, bagilah satu petanda. Allah berfirman, tandamu itu ialah engkau tidak dapat berkata-kata dengan orang ramai selama 3 hari, melainkan dengan isyarat saja. Dia bisu 3 hari. Dan ingatlah kepada Tuhanmu banyak-banyak, berzikirlah. Ingat tu zikrullah. Dan bertasbihlah memuji Allah pada waktu malam dan pada waktu pagi. Di bawah tu contoh gambar dalam gereja. Tengok macam-macam gambar dia lukis. Dan ingatlah ketika malaikat berkata, wahai Maryam. Ini cerita Maryam pula. Sesungguhnya Allah telah memilih kamu dan mensucikan kamu dan telah memilih kamu melebihi wanita-wanita seluruh alam. Jadi wanita yang ada pada zaman itu, Maryam ni lah yang terbaik seluruh alam ni pada zaman itu. Wahai Maryam, taatlah kepada Tuhanmu, sujudlah serta rokoklah bersama-sama orang yang rokok. Peristiwa yang demikian ialah sebahagian dari berita-berita ghaib yang kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad. Nabi Muhammad dia tak tahu cerita Maryam semua ni, melainkan melalui wahyu. Sedang engkau tidak ada bersama-sama mereka ketika mereka mencampakkan kalam masing-masing untuk mengundi siapakah di antara mereka yang akan memelihara Maryam. Ini cerita Nabi Zakaria dan rahib-rahib yang lain mengundi, tengok pen siapa yang timbul. Dan engkau juga wahai Muhammad tidak ada bersama-sama mereka ketika mereka berkelahi, masing-masing berebut nak jaga Maryam. Ingatlah ketika malaikat berkata, wahai Maryam, bahawasanya Allah memberikan khabar yang menggembirakan kamu dengan mengurniakan seorang anak, iaitu kalimah daripada Allah. Kenapa Nabi Isa ni disebut kalimah daripada Allah? Sebab cukup Allah sebutkan kun. Kun tu dia tak berbunyi kun, kita belajar dah hari tu kan. Tu sekadar nak memahamkan kita. Jadi daripada kalimah kun tu lah, fayakun, jadi Nabi Isa. Dia tak perlu kepada benih daripada seorang bapa. Macam Nabi Adam kan? Dia tak ada bapa, tak ada mak, boleh ada. Hawa ada bapa tak ada mak, boleh jadi. Nabi Isa ada mak tak ada bapa, boleh jadi. Boleh jadi. Bahkan dalam kitab Bible ada satu orang nama dia Melkisedek. Melkisedek ni lagi hebat. Dia tak ada awal, tak ada akhir. Dia tak ada mak, tak ada bapa, tak ada awal, tak ada akhir. Macam Tuhan lah. Orang punya hebatnya. Jadi apa nak heran?
Yang Nabi Isa tiba-tiba dia dilahirkan tanpa bapa. Dengan kalimah kun saja. Allah kata kun, jadi ya. Itu yang kata kalimah daripada Allah. Nama anak itu Al-Masih, Isa ibnu Maryam. Seorang yang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan ia juga dari orang-orang yang didampingkan. Ini orang mukharrabin. Dia sangat rapat dengan Tuhan, lebih daripada Nabi Yahya lagi. Dan dia akan berkata-kata kepada orang ramai semasa dia masih kecil dalam buaian, dan semasa ia dewasa, dan ia adalah dari orang-orang yang soleh. Ini malaikat beritahu, Maryam, kamu akan dapat seorang anak. Maryam terkejut. Dia tengok malaikat tu pun terkejut lah. Sebab malaikat ni datang dalam rupa lelaki. Tempat dia tertutup, dari mana boleh masuk? Dia terkejut. Terkejut tu dah satu hal. Tiba-tiba orang tu pula kata, aku ni utusan daripada Tuhan kamu, nak bagi tahu kamu akan dapat seorang anak. Lagi dia terkejut. Macam mana nak dapat anak kan? Dia tak pernah kahwin, tak pernah berzina, tak pernah disentuh pun oleh lelaki. Maryam ni tadi punya suci. Lepas tu malaikat tu kata, kamu akan dapat anak, nama sekian-sekian, siap nama dah. Budak ni nanti masa kecil dia akan bercakap dah. Masa dalam buaian lagi dah terkejut. Entah berapa kali terkejut dah Maryam. Maryam berkata, wahai Tuhanku, bagaimanakah aku akan beroleh seorang anak, padahal aku tidak pernah disentuh oleh seorang lelaki pun. Allah berfirman, demikianlah keadaannya. Allah menjadikan apa yang dikehendakinya. Apabila dia berkehendak melaksanakan sesuatu, ia hanya perlu berfirman, kun, lalu jadilah ia. Allah cuma cakap jadilah, jadi terus. Bukan Allah cakap berbunyi dah. Bukan Allah cakap berbunyi. Tapi nak memahamkan kita tu seolah-olah satu kalimah yang cukup cepat. Kun, jadi terus. Dan Allah akan mengajarnya ilmu menulis, ilmu kitab, dan hukum-hukum aturan agama, dan juga kandungan kitab-kitab Taurat dan Injil. Dan akan melantiknya menjadi seorang rasul kepada Bani Israel. Dan dia akan cakap kepada Bani Israel, sesungguhnya aku telah datang kepada kamu dengan membawa satu tanda mukjizat dari Tuhan kamu, iaitu aku boleh membuat untuk kamu dari tanah liat seperti bentuk burung, kemudian aku tiup padanya, lalu menjadilah ia seekor burung yang hidup dengan izin Allah. Yang ni cerita Al-Quran, kita wajib percaya. Nabi Isa ni, dia ambil tanah liat, dia buat rupa burung, dia tiup, hidup burung tu. Ni bukan sihir, bukan silap mata, mukjizatnya, kelebihan-kelebihan yang Allah bagi. Dan aku juga boleh menyembuhkan orang yang buta dan orang yang sopak. Zaman itu, siapa penyakit kusta? Setengah orang kata penyakit kusta. Kusta ni tak ada ubat zaman itu. Nabi Isa dia boleh ubat. Orang buta dia boleh bagi celik. Orang kena sopak, kena kusta boleh elok. Dan aku boleh menghidupkan kembali orang-orang yang mati dengan izin Allah. Dah mati dah, dia berdoa kepada Tuhan, hidup balik. Dalam Bible ada cerita dia, dalam Quran tak cerita terperinci. Dan juga aku boleh memberitahu kepada kamu tentang apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumah kamu. Dia tahu. Kalau ikut kata sebahagian ulama, masa kecil-kecil lagi kawan-kawan dia cukup suka dengan dia dah, sebab dia boleh cerita. Kamu ada benda ni dah, betul tak? Kita macam mana boleh tahu? Dia boleh tahu apa yang kita ada, apa kita simpan di rumah. Sesungguhnya perkara-perkara yang demikian itu mengandungi satu tanda mukjizat bagi kamu, jika kamu benar orang-orang yang beriman. Dan juga aku datang untuk mengesahkan kebenaran kitab Taurat yang diturunkan dahulu daripada aku, dan untuk menghalalkan bagi kamu sebahagian daripada perkara-perkara yang telah diharamkan kepada kamu. Dan juga aku datang kepada kamu dengan membawa satu mukjizat dari Tuhan kamu, oleh itu bertakwalah. Sesungguhnya Allah ialah Tuhanku dan Tuhan kamu. Ayat ini dalam Bible pun ada lagi, tak boleh nak ditutup. Oleh itu beribadatlah kamu kepadanya. Jadi Nabi Isa tak pernah mengaku dia Tuhan. Maka ketika Nabi Isa merasa yakin akan kekufuran dari mereka, berkatalah ia. Nabi Isa ni bila dia dah dewasa, dia rajin pergi ke sinagog, beribadah di sana lah. Sesama padri rahib tadi, mereka ni dah jadi kacau. Rahib-rahib ni ada benda betul mereka cakap, ada benda tak betul. Jadi Nabi Isa berdebat dengan mereka. Bila berdebat, Nabi Isa betul,
dia menang. Di mana-mana pun dia pergi, dia menang. Jadi rahib-rahib Yahudi ni dah ada yang tak puas hati. Ni siapa budak muda ni, dia pandai, dia tahu segala. Bila kita lawan dengan dia, kalah. Kan? Rahib-rahib ni kira dah nak menyeleweng lah. Ada kepentingan-kepentingan keduniaan. Tapi bila Nabi Isa bertegas, lawan menang dekat dia. Jadi Nabi Isa kata rahib-rahib ni tak boleh pakai dah ni. Rahib-rahib Yahudi ni. Jadi siapa yang nak jadi penolong-penolong aku? Hawari lah. Berkata, siapakah penolong-penolongku kepada Allah? Orang-orang Hawariyun, yang 12 orang sahabat dia itulah. Hawari. Bukan Kawak. Kawak ni kalau sebelah utara ni pencuri lah. Ni Hawari. Hawar. Yang sahabat-sahabat dia 12 orang tadi, kamilah Hawari. Kamilah penolong-penolong Allah. Kami telah beriman kepada Allah dan saksikanlah, sesungguhnya kami ialah orang-orang Islam. Ini sebenarnya satu bai'ah. Mereka ni berbai'ah dengan Nabi Isa. Nabi Isa kata, siapa yang nak jadi penolong aku ni? Kami berbai'ah dengan kamu. Kami ni penolong-penolong kamu. Wahai Tuhan kami, kami telah beriman kepada apa yang telah engkau turunkan, dan kami mengikut Rasulmu. Oleh itu suratkanlah kami beserta orang-orang yang menjadi saksi. Dan orang-orang Yahudi yang kafir itu pun merancangkan tipu daya hendak membunuh Nabi Isa, termasuklah rahib-rahib. Dia ulama-ulama Yahudi zaman itu mana tak puas hati ni, mereka ni mula buat rancangan, mengadu kepada pemerintah Rom. Dan Allah pula membalas tipu daya mereka. Dan ingatlah, Allah sebijak-bijak yang membalas tipu daya. Mereka ni pengaruhi pemerintah suruh tangkap, salib. Tapi Tuhan dah ubah. Dia salah seorang daripada Hawari dia tu lah. Yang nama Judas. Kita biasa sebut Yahuza kan. Judas ni dia yang bagi tahu kat mana Nabi Isa dengan sahabat-sahabat dia yang lain berlindung dalam satu taman. Dia bawa tentera pergi. Padahal dia murid Nabi Isa. Dia bawa tentera. Kalau ikut dalam Bible, dia cakap kepada tentera-tentera tu, bila sampai kat tempat tu, orang yang aku salam, yang aku peluk, yang aku cium, yang itulah Jesus. Jadi kamu boleh tangkap. Tapi bila sampai kat situ, Tuhan ubah. Masa dia tengah duduk salam, cium semua tu, tiba-tiba terpotong cerita tu. Askar-askar tadi jatuh. Kenapa askar-askar boleh jatuh? Tak tahu. Ayat dalam Bible tu orang dah potong. Dia mesti ada berlaku sesuatu yang menyebabkan askar-askar boleh jatuh. Bila askar-askar boleh bangun, dah bangun lepas tu, askar-askar terus tangkap Nabi Isa. Jadi masa mereka duduk bersalam tu, Judas dah pergi cium Nabi Isa. Masa tu berlaku sesuatu, kita tak tahu. Kilat ke, gempa bumi ke apa, kita tak tahu. Masa tu tukar. Yang Judas ni rupanya jadi rupa Jesus. Yang askar-askar pergi tangkap dia. Bila tangkap dia, bawa kepada penghakiman. Hakim-hakim Rom ni tanya, okey, apa kamu nak jawab? Nak bela diri? Ayat dia dalam Bible, kalau aku cakap pun kamu tak akan percaya. Yang Judas tadi tu, dalam rupa Jesus. Orang tanya, kamu nak bela diri tak? Kalau aku cakap pun kamu tak akan percaya. Kenapa dia jawab macam tu? Sebab dia tahu dia dah berupa Jesus dah. Dia orang duk tanya, Jesus, kamu nak bela diri tak? Kalau aku cakap pun kamu dah tentu tak percaya. Baiklah, aku tak payah cakap. Bayangkan kalau dia kata, aku ni Judas. Siapa nak percaya? Aku ni dah ditukar rupa aku. Siapa nak percaya? Jadi sebab tu dalam Bible hari ini ada lagi. Kalau aku cakap pun tak ada guna. Kalau aku cakap pun kamu tak percaya. Ni tak payah cakap. Sampailah disalib. Jadi yang disalib tu ialah Judas. Dia yang disalib. Ketika Allah berfirman, wahai Isa, sesungguhnya aku akan mengambil kamu dengan sempurna dan akan mengangkat kamu ke sisiku dan akan membersihkan daripada orang-orang kafir dan juga akan menjadikan orang-orang yang mengikut kamu mengatasi orang-orang kafir. Siapa dia yang ikut Nabi Isa ni? Termasuklah kita. Kita pun ikut Nabi Isa sebenarnya. Kita ikut Nabi Muhammad, kita ikut Nabi Isa. Yang orang Kristian tu dia tak ikut Nabi Isa, tapi mereka sangka mereka ikut Nabi Isa. Hingga ke hari kiamat, kemudian kepada akulah tempat kembalinya kamu, aku menghukum tentang apa yang kamu perselisihkan. Seterusnya surah Maryam ayat 19 hingga 27.
perihal limpahan rahmat Tuhanmu kepada hambanya Zakaria, Nabi Zakaria. Ingatlah peristiwa ketika Zakaria berdoa kepada Tuhannya dengan doa permohonan secara perlahan. Umur dah tua, rambut dah penuh uban, isteri mandul, tapi teringin nak anak. Dia doa dengan lembut. Tak boleh doa keras-keras, doa lembut dengan Allah. InsyaAllah makbul. Dia merayu dengan berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya telah lemahlah tulang-tulangku, dah tua lah, dan telah putih melepaklah uban di kepalaku. Dan aku, wahai Tuhanku, tidak pernah merasa hampa dengan doa permohonan kepadamu." Bila dia tengok Maryam tadi dapat kelebihan-kelebihan, dia pun teringin nak ada anak. Jadi sejak itu dia ni tak pernah putus harap. Walaupun dah tua, walaupun isteri dah confirm mandul, nak juga anak. "Dan sesungguhnya aku merasa bimbang akan kecuaian kaum kerabatku, menyempurnakan tugas-tugas agama sepeninggalan aku. Dan isteriku pula seorang yang mandul. Oleh itu, kurniakanlah aku dari sisimu seorang anak lelaki." Nabi Zakaria pun dia perasan dah, rahib-rahib yang lain-lain ni macam tak apa boleh nak percaya dah. Dia nak wariskan kepada Maryam, tak boleh, Maryam ni perempuan. Jadi dia kata nak satu orang anak lelaki supaya boleh jadi ketua rahib, yang layak mewarisi aku, juga mewarisi keluarga Nabi Yaqub. Dan jadikanlah dia, wahai Tuhanku, seorang yang diredai serta disukai. Nabi Yaqub ni anak dia 12 orang. Salah seorang tu nama dia Levi, Lawi, anak yang ketiga. Daripada keturunan dia lah orang-orang yang jadi rahib. Rahib ni bukan sebarangan. Kalau daripada puak yang lain tak boleh jadi rahib. Undang-undang ni mereka buat kemudian. Dia mesti rahib daripada keturunan Levi, daripada keturunan Nabi Harun, baru boleh jadi rahib. Nabi Zakaria diseru, "Wahai Zakaria, sesungguhnya kami memberikan khabar yang menggembirakan kamu dengan mengurniakan seorang anak lelaki bernama Yahya, yang kami tidak pernah jadikan sebelum itu seorang pun yang senama dengannya." Jadi nama Yahya ni nama yang mula-mula Allah sendiri bagi. Nabi Zakaria bertanya, "Ya Tuhanku, bagaimanakah caranya aku akan beroleh seorang anak sedang isteriku seorang yang mandul, dan aku sendiri telah pun sampai had umur yang setua-tuanya?" Penyeru itu menjawab, "Demikianlah keadaannya." Malaikat ni, "Janganlah dihairankan. Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku, kerana sesungguhnya aku telah menciptakan kamu dahulu, sedang engkau pada masa itu belum ada sebarang apa-apa. Kamu sendiri pun aku cipta daripada tak ada apa-apa." Kan? Ni nak jadikan anak kamu bukan satu benda yang sukar. Nabi Adam daripada tak ada apa-apa Allah boleh buat. Yang ni dah ada suami, dah ada isteri dah, walaupun mandul, walaupun tua, lagi senang Allah buat. Padahal bagi Allah semua pun senang. Cuma dari segi logik fikiran kita lah, lagilah senang. Macam kita bincang dulu lah, adakah kehidupan selepas mati ni? Dah jadi tulang belulang, hancur dah, jadi debu dah. Kan? Kita dulu daripada tak ada apa-apa pun Tuhan boleh hidupkan. Ni dah ada tulang-tulang dah, lagilah senang. Nabi Zakaria merayu lagi, "Ya Tuhanku, jadikanlah satu tanda bagiku." Allah Ta'ala berfirman, tanda itu ialah engkau tidak akan dapat berkata-kata dengan orang ramai selama 3 hari 3 malam. Sedangkan engkau dalam keadaan sihat 3 hari bisu. Itu tanda isteri dia mengandung lah tu. Ni orang kata isteri mengandung, suami yang Allah. Kan? Isteri dia mengandung, tapi Nabi Zakaria yang bisu. Kan? Maka dia pun keluar mendapatkan kaumnya dari mihrab. Dia bagi isyarat lah. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka, "Hendaklah kamu rajin bertasbih pagi dan petang. Wahai Yahya," John, "terimalah kitab itu dengan bersungguh-sungguh, dan kami berikan kepadanya hikmat kebijaksanaan sejak ia masih kanak-kanak." Masa kecil-kecil lagi, macam Maryam tadilah. Kan Nabi Zakaria dia teringin nak dapat anak, sebab dia tengok Maryam ni daripada kecil lagi Tuhan dah bagi kelebihan. Nabi Yahya pun macam tu, daripada kecil lagi Tuhan dah bagi kelebihan. Dan Nabi Yahya ni dia umur dia lebih kurang Jesus lah. Lahir dalam tahun yang sama, beza bulan. Nabi Yahya tua sikit. Ni kalau ikut sumber-sumber Kristian. "Dan kami kurniakannya rahmat dari sisi kami, serta kelebihan yang kembang manfaatnya, dan ia seorang yang bertakwa. Dan ia taat serta berbuat baik kepada ibu bapaknya,
dan dia pula tidak sombong, angkuh atau derhaka. Dan kami limpahkan kepadanya selamat sejahtera pada hari ia diperanakkan. Nampak Tuhan yang cakap. Kalau Nabi Isa tadi dia sendiri cakap, sejahteralah untuk aku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku mati dan pada hari aku dibangkitkan. Tapi Nabi Yahya dia tak sampai peringkat Nabi Isa. Tuhan cakap, selamat sejahteralah pada hari Yahya diperanakkan, pada hari dia mati, pada hari ia dibangkitkan semula. Di bawah itu ada gambar sinagog Yahudi. Dan bacakanlah wahai Muhammad di dalam kitab Al-Quran ini cerita tentang Maryam ketika dia memencilkan diri dari keluarganya di sebuah tempat sebelah timur. Kemudian Maryam membuat dinding untuk melindungi dirinya dari mereka, maka kami hantarkan kepadanya. Maryam ni dia duduk di dalam tempat dia tu, memang orang tak boleh masuk. Kalau Nabi Zakaria datang, kot-kot dari dalam kot buka. Mungkin macam tu lah. Punya terpinitnya. Zaman sekarang tak dapatlah anak darah macam ni kan. Dan Tuhan hantarkan kepadanya roh dari kami, malaikat lah. Lalu ia menyamar diri kepadanya sebagai seorang lelaki yang sempurna bentuk kejadiannya. Maryam terkejut. Tiba-tiba ada orang lelaki dalam tempat dia. Kok mana boleh masuk? Maryam berkata, sesungguhnya aku berlindung kepada Allah Ar-Rahman daripada gangguanmu, kalaulah engkau seorang yang bertakwa. Na'udzubillah. Ia berkata, lelaki itu jawab, sesungguhnya aku pesuruh Tuhanmu untuk menyebabkan kamu dikurniakan seorang anak yang suci. Maryam bertanya, bagaimanakah aku akan beroleh seorang anak lelaki padahal aku tidak pernah disentuh oleh seorang lelaki pun, dan aku pula bukan perempuan jahat. Dia bukan perempuan zina. Okey, lelaki itu menjawab, demikianlah keadaannya, tak usahlah dihairankan. Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku, dan kami hendak menjadikan pemberian anak itu sebagai suatu tanda untuk umat manusia dan sebagai satu rahmat dari kami, dan hal itu adalah satu perkara yang telah ditetapkan berlakunya. Maka Maryam hamillah mengandungnya. Terus dia pun mengandung. Lalu ia memencilkan diri dengan kandungannya itu ke sebuah tempat yang jauh. Maryam adalah jiwa perempuan kan. Walaupun perintah tu datang daripada Tuhan, tapi dia susah lah. Selama hari ini orang terkenal dia sebagai rahib yang pertama, wanita terbaik, dapat mukjizat daripada Tuhan, tiba-tiba mengandung. Apa pandangan masyarakat? Jadi dia susah hati. Susah hati dia jauhkan diri dia. Ke mana dia pergi tak tahulah. Satu tempat yang jauh lah. Seterusnya itu gambar Baitul Laham, Bethlehem. Dikatakan Nabi Isa lahir di Baitul Laham ni lah. Itu gambar zaman dulu-dulu lah. Ketika Maryam hendak bersalin, maka sakit beranak itu memaksanya pergi bersandar ke pangkal sebatang pokok tamar. Bila dah sampai waktu dia nak lahir anak, dia pun jauh pada orang lain lah, sunyi-sunyi lah. Ia berkata, alangkah baiknya kalau aku mati sebelum ini. Sebab dia risau, bila lahir anak nanti, apa orang akan kata dekat dia. Jadi dia seolah-olah tu dia kata, lebih baiklah aku ni tak dilahirkan. Ni nak kena mengandung tanpa ada bapa ni. Dan menjadilah aku sesuatu yang dilupakan orang dan tidak dikenang-kenang. Kalau boleh dia tak mau dikenal oleh orang pun. Punya pilunya hati dia. Lalu ia diseru dari sebelah bawahnya, janganlah engkau berduka cita wahai Maryam. Sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan di bawahmu sebatang anak sungai. Maksudnya dekat Maryam tu ada mata air. Kalau ikut cerita-cerita riwayat, Maryam ni dia korek lah. Setengah orang kata tiba-tiba terbelah bumi, kata keluar air. Dan gegarlah ke arahmu batang pokok tamar itu, supaya gugur kepada kamu buah tamar yang masak. Inilah yang orang kita duk ambil. Kalau mengandung, makanlah buah tamar, buah kurma kan. Sebenarnya kisah Maryam berkait dengan sungai tadi, minumlah air kosong banyak, air mineral banyak, supaya mudah nak melahirkan. Tapi nak ambil pun kena daripada ulama juga. Bukan boleh cerita-cerita dalam Quran ni kita ambil ikut kita saja. Kena tanya ulama kan. Ulama-ulama dia tahu. Kalau tidak, kita akan pesan kepada orang mengandung, pergi cari pokok sawit apa, kamu puncak. Kenapa Tuan Haji? Ni cerita dalam surah Maryam. Ya, di bawah kamu ada sebatang anak sungai. Jadi mengandung ni kena minum air mineral banyak.
Sebab tu kena goncang pokok tamar supaya boleh makan buah kurma. Makan buah kurma. Dan kena goncang. Kenapa kena goncang Tuan Haji? Ni supaya kamu ada exercise. Nak lahir anak nanti ada power dan senang anak keluar. Dia ambil sendiri je. Ambil sendiri dia kacau. Jadi bukan kita boleh ambil terus. Sama juga dengan korban. Kalau nak ambil terus, kita kena sembelih anak kita. Sebab Nabi Ibrahim dia sembelih anak dia. Kan? Tapi nak ambil daripada Quran kena tanya ulama dulu. Kita tak boleh ambil gitu-gitu saja. Sebab itulah kita sembelih lembu kerbau, kambing. Kita tak sembelih anak. Maka makanlah dan minumlah. Tapi memang betul lah, wanita yang mengandung eloklah makan buah tamar, banyak khasiat, dan minum air kosong. Serta bertenang hatilah dari segala yang merunsingkan. Kemudian kalau engkau melihat seseorang manusia, maka katakanlah, sesungguhnya aku bernazar. Dia membisu kerana Allah Ar-Rahman. Maka aku tidak akan berkata-kata kepada sesiapa pun dari kalangan manusia pada hari ini. Kemudian baliklah ia kepada kaumnya. Dia bawa anak dia. Dah lahir tadi bawa anak dia balik. Dengan mendukung anaknya, mereka pun menempelaknya. Masing-masing duk hentam dia. Ni wanita teruk lah. Mereka sangka dia berzina. Sebab masa itu Maryam ni dia dah bertunang dah. Dia ada tunang. Nama Yusuf kalau tak salah. Wahai Maryam, sesungguhnya engkau telah melakukan satu perkara yang besar salahnya. Ni dosa besar ni Maryam. Tapi dia tak boleh cakap. Sebab dia bernazar kan. Dia tak cakap. Dia tak boleh nak bela diri dia. Wahai saudara perempuan Harun. Kenapa disebut saudara perempuan Harun? Sedangkan Nabi Harun dah lama dah meninggal dunia. Kita bagi tahu tadi, keturunan yang boleh jadi rahib hanyalah keturunan Nabi Harun. Keturunan dia saja. Disebabkan Maryam ni wanita pertama jadi rahib, orang kata dia saudara kepada Harun. Tu. Bukan dia ni betul-betul adik-beradik dengan Nabi Harun. Tak. Dia ni keturunan Nabi Harun. Sebab dia jadi rahib, orang sebut saudara wanita Harun. Kamu ni rahib, terpuji, keturunan Nabi Harun, keturunan rahib. Bapa kamu bukanlah seorang yang buruk akhlaknya. Ibu kamu pula bukanlah seorang perempuan jahat. Tapi kamu ni bawa anak luar nikah. Maka Maryam segera menunjuk kepada anaknya. Dia tunjuk. Dia tak cakap, dia tunjuk ni. Anak dia. Mereka berkata, kan tadi dah bagi tahu yang Nabi Isa ni dia sejak dalam buaian dia boleh bercakap. Macam mana kami boleh berkata-kata dengan seorang yang masih kanak-kanak dalam buaian? Ia menjawab, Nabi Isa jawab, masa tu dia ni bayi lagi. Sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia tak kata dia Tuhan, dia hamba Allah. Dia telah memberikan kepada aku kitab. Dan dia telah menjadikan aku seorang Nabi. Masa kecil lagi dah tahu dah. Dan dia menjadikan aku seorang yang berkat, barakah, di mana sahaja aku berada. Dan diperintahkan aku mengerjakan sembahyang dan memberi zakat selagi aku hidup. Cerita tentang sembahyang ni kalau dalam kitab Bible hari ni ada. Tata cara sembahyang, angkat takbir ada. Mungkin satu hari nanti kita cerita. Rokok ada, sujud ada. Sebab tu yang orang Kristian yang sebelah timur Eropah, dia sembahyang macam kita, lebih kurang macam kita. Kita duk kata dia tiru kita. Tak, memang daripada zaman dulu macam tu. Sepatutnya. Kristian sekarang senang. Hari Ahad pergi gereja. Mudah kan, dengar khutbah, lepas tu menyanyi. Balik habis. Seminggu sekali. Kita orang Islam seminggu 35 kali sembahyang. Depa seminggu sekali je. Jesus kita tak tahu lah berapa kali sehari, tapi dia sembahyang macam kita. Ambil wuduk ada. Dalam Bible hari ni ada lagi. Mereka cuba nak buang, nak saring, nak potong kan. Ada juga tersisa. Satu hari insya-Allah kita kongsi. Serta aku diperintahkan taat buat baik kepada ibuku, dan Tuhan tidak menjadikan aku seorang yang sombong, takbur atau derhaka. Dan segala keselamatan serta kesejahteraan dilempahkan kepada aku. Ni dia cakap sendiri, menunjukkan dia punya makam tu setinggi mana. Yang Nabi Yahya tadi Tuhan cakap, Yahya tak berani cakap diri dia sendiri, Nabi Isa berani. Kesejahteraan pada hari aku diberanakkan, pada hari aku mati, pada hari aku dihidupkan semula. Yang demikianlah sifat-sifatnya, itulah Isa ibnu Maryam,
keterangan yang tersebut ialah keterangan yang sebenar-benarnya, yang mereka ragu-ragu dan berselisihan padanya. Di bawah itu ada gambar Nazaret. Nazaret ni gambar lama dulu lah. Ini asal sebutan orang Nasrani. Mereka ni asal, dia sebut Yeshua daripada Nazaret. Tu yang asalnya, Isa daripada Nazaret. Jadi pengikut-pengikut dia orang Nasrani. Tu bandar Nazaret lah dulu. Nabi Isa ni dibesarkan di Nazaret lah. Tiadalah layak bagi Allah mempunyai anak, maha sucilah ia. Apabila menetapkan jadinya sesuatu perkara, maka hanyalah ia berfirman kepadanya, kun, terus jadi. Bagi Kristian Trinity, anak Tuhan tu. Kalau bagi kita, Allah firmankan, kalimah daripada dia, roh daripada dia, kun, terus jadi. Bukan anak dia. Dan sesungguhnya Allah ialah Tuhanku dan Tuhan kamu. Ini kata Nabi Isa, dalam Bible pun ada lagi. Maka sembahlah kamu akan dia, inilah jalan yang lurus. Kemudian golongan-golongan itu berselisihan. Ini orang-orang bawah dia lah. Ada yang jadi Trinity, ada yang jadi Unitary, ada jadi macam-macam lagi. Seterusnya, hadis-hadis tentang Nabi Isa pada akhir zaman. Yang pertama, hadis sabda Nabi Muhammad, riwayat Muslim dan Imam Ahmad. Segolongan daripada umatku akan tetap berperang dalam kebenaran secara terang-terangan sampai hari kiamat, sehingga turunlah Isa ibni Maryam. Maka berkatalah pemimpin mereka, pemimpin orang Islam masa itu, Al-Mahdi lah, kemarilah dan imamilah solat kami. Nabi Isa ni mula-mula dia turun solat dulu, bukan perang dulu kan. Kita ni tumpu kira nak pergi jihad je, sembahyang tak settle kan. Nabi Isa turun-turun sembahyang dulu. Bila dia turun itu, orang kenal. Paling kurang pun Al-Mahdi kenal dia. Masa tu Al-Mahdi nak jadi imam. Al-Mahdi persilakan dia naik sebab dia Nabi. Dia menjawab, tidak. Sesungguhnya sebahagian kamu adalah sebagai pemimpin terhadap sebahagian yang lain. Dia bagi Al-Mahdi jadi imam. Sebagai suatu kemuliaan yang diberikan Allah kepada umat ini. Hebat umat Nabi Muhammad ni. Nabi jadi imam. Hadis riwayat Imam Muslim dan Imam Ahmad. Tiba-tiba Isa sudah berada antara mereka dan berkumandanglah solat. Masa nak sembahyang tu, tiba-tiba Nabi Isa ada dan orang kenal. Maka dikatakan kepadanya, majulah kamu, wahai roh Allah. Dia menjawab, hendaklah yang maju itu pemimpin kamu, dan hendaklah dia yang mengimami solat kamu. Yang tu Masjid Umawi dan Menara Putih. Kalau ikut cerita-cerita riwayat dan hadis-hadis pun ada juga cerita, walaupun mungkin tak kuat. Nabi Isa ni dijangkakan akan turun di Menara Putih sebelah timur di Damsyik. Kalau pada zaman dulu tak ada menara kawasan tu, melainkan menara Masjid Umawi ni orang buat. Jadi di situlah kemungkinan besarnya akan turun Nabi Isa. Dan sesuai dengan hadis yang di atas tadi, dia turun-turun tu nak sembahyang, waktu orang nak sembahyang. Jadi di menara tu lah. Itu yang saya pernah bagi tahu sekali dulu. Dalam tarekat Ghazaliyah ni, kalau kita nak sensasikan boleh. Tapi sebab tarekat Ghazaliyah ni dia jenis low profile, tak dia cerita. Kalau nak sensasi boleh. Kenapalah Imam Ghazali dengan segala ulama zaman dia, dengan segala kitab zaman dia, dengan segala sanad zaman dia, tak selesai juga perjalanan kerohanian dia, melainkan dia kena keluar beruzlah 10-11 tahun baru selesai, baru jumpa. Segala tok guru zaman tu tak berjaya selesaikan. Baik Ali Al-Farmadi, Yusuf An-Nassaj dan juga Imam Haramain, semua tak boleh selesai. Dan Imam Al-Ghazali dia memilih menara tu. Kenapa tempat tu dia pilih? Macam ada kaitan ni, wallahu alam. Dan Masjid Umawi ni juga tempat kubur, makam Nabi Yahya. Nabi Yahya ni kita pernah cerita dulu kan. Dia ni dipotong kepala sebab pemerintah zaman tu nak kahwin anak saudara dia. Nabi Yahya keluar fatwa tak boleh. Anak saudara dia dah cukup berkenan dah dengan pak saudara dia. Dia minta macam seolah-olah hadiah perkahwinan lah. Nak hadiah kepala Nabi Yahya dalam dulang. Jadi Nabi Yahya ditangkap, buh dalam penjara. Lepas tu dipotong kepala, buh dalam dulang. Dia dah tengok dah, puas hati. Dan kepala Nabi Yahya tu tanam dekat kawasan Masjid Umawi.
Tangan dia tempat lain, kaki tempat lain. Kata dekat Beirut lah, dekat mana. Punya kejam kan? Badan tempat lain, tapi kepala kat sini. Jadi makam Nabi Yahya di sini. Makam John, Nabi John tu. Dan makam Salahuddin Al-Ayyubi, pembebas Baitul Maqdis, situ juga. Jadi tempat ni bukan sebarang tempat lah. Bukan sebarang tempat. Imam Al-Ghazali pun dia selesai kitab Ihya dia situ juga. Dia asas Tariqat Ghazaliyah situ juga. Nabi Isa pun turun situ juga. Macam ada kaitan, wallahu a'lam. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Tidak ada seorang nabi pun antara aku, yakni Nabi Muhammad dan Isa, dan sesungguhnya dia benar-benar akan turun. Dan apabila kamu telah melihatnya, ketahuilah dia adalah seorang lelaki-laki yang berperawakan tubuh sederhana. Nabi Isa ni tubuh sederhana lah, tak tinggi sangat, tak rendah sangat, tak gemuk sangat, tak kurus sangat, sederhana. Berkulit putih kemerah-merahan. Tapi kalau kita tengok gambar Jesus dekat India, dia kulit hitam. Kalau tengok di China, mata sepek, kulit putih melepak. Tapi Nabi Isa yang sebenar kulit putih kemerah-merahan. Dia akan turun dengan memakai 2 lapis pakaian yang dicelup dengan warna merah. Kepalanya seakan-akan menitiskan air walaupun tidak basah. Tak tahulah macam mana. Macam kita ni macam pakai gel lah. Nabi Isa apa pada rambut dia kita tak tahulah. Seolah-olah macam baru lepas mandi rambut dia tu. Hadis riwayat Imam Bukhari, Muslim, Ahmad, Nasa'i, ni hadis sahih. Demi yang diriku berada di tangannya, sesungguhnya Ibnu Maryam, Isa lah, hampir akan turun di tengah-tengah kamu sebagai pemimpin yang adil. Maka dia akan menghancurkan salib. Bukan dia bagi potong, bagi patah salib. Itu maksud dia batalkan semua agama Kristian. Agama Kristian yang asal tu, yang betul tu ada dan akan masuk jadi umat Islam. Maksud dia batalkan agama Kristian lah. Membunuh babi, menolak ufti, melimpahkan harta sehingga tidak seorang pun yang mahu menerima pemberian. Maksud dia kaya lah zaman tu, semua orang senang hidup. Sehingga satu kali sujud lebih baik dari dunia dan segala isinya. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Muslim. Demi zat yang diriku berada di tangannya, demi Allah lah, sesungguhnya Ibnu Maryam akan mengucapkan tahlil dengan berjalan kaki untuk melaksanakan haji atau umrah, atau kedua-duanya dengan serentak. Hadis riwayat Imam Tabrani, nampak macam tak kuat. Wallahu alam lah. Isa ibni Maryam akan turun di Menara Putih di timur Damsyik. Itulah Menara Putih tu, Masjid Umawi itulah menara dia. Boleh jadilah, besar kemungkinan di situlah, di tempat Imam Al-Ghazali tu. Dan muka surat terakhir, di Masjid Umawi tu ada makam Nabi Yahya ataupun John the Baptist ataupun Yohanes. Itu gambar dia. Dan di situ juga makam Sultan Salahuddin Al-Ayyubi yang sebelah hijau tu, kanan. Bukan dalam tu ya, dia di bawah ni, bawah tanah. Selalu orang buat yang kita tengok dalam jejak Rasul kan, makam Nabi Adam lah apa, bukan dalam tu, macam keranda tu, dia di bawah tanah tu. Atas tu sekadar binaan dia, dia di dalam tanah tu. Ada lubang bawah tanah masuk, macam gua. Sekarang kita nak tengok sikit. Awal lagi kan, baru 1 jam 10 minit. Kita punya artikel besar. Yang pertama, menjawab Syarafuddin yang murtad. Kononnya ada satu orang agama Islam, dia ni pernah belajar ilmu usuluddin, ilmu-ilmu agama, nama dia Syarafuddin. Dikongsi oleh orang dalam internet. Zaman tu meriah, entah betul entah tidak, tapi saya jawab juga. Artikel ni tahun bila ni? Tahun 2008 dulu. Tengok banyak sangat orang post, kita jawab. Antara yang dia pertikai, dia kata orang Islam ni sembah Kaabah. Satu. Lagi dia kata dalam Islam ni tak boleh tanya kenapa, bagaimana, kena percaya aja, tak boleh tanya. Itu kita jawab. Okay, antara yang kita nak jawab, tuan-tuan baca di rumah lah ya. Sebahagian yang jawab, dia kata dia belajar ilmu usuluddin secara serius, tapi dia rasa Tuhan tidak jauh, tidak dekat.
Bila dia masuk Kristian, dia rasa Tuhan dekat. Ni betulkah dia belajar ilmu usuluddin? Kalau betul belajar ilmu usuluddin, dah tentu dia akan rasa Tuhan dekat. Ni rasa-rasa macam buat cerita je. Ataupun mungkin dia pergi sekali dua kuliah, lepas tu dia kata belajar secara serius. Okey, muka surat yang keempat. Isu yang kelima, isu sembah Kaabah. Syarafuddin ni dia cuba mendakwahkan. Dia kata orang Islam ni sembah Kaabah, sembah batu Hajarul Aswad. Jadi jawapan kita, umat Islam tidak bersujud kepada bangunan Kaabah, tidak berlutut, tidak rokok kepada bangunan Kaabah dan juga isi kandungan Kaabah tu. Bangunan Kaabah ni sebagai kiblat saja, sebagai penunjuk arah, dan untuk menghasilkan keseragaman arah, supaya taklah kita semayang seorang sana, seorang pusing sini. Bahkan orang Yahudi dan orang Kristian pun ada kiblat. Yang Syarafuddin ni tadi, dia pertikai kita ada kiblat, dia sendiri pun ada kiblat, iaitu di Baitul Maqdis. Dia pun semayang patut menghadap di sana. Jadi tak sepatutnya dia pertikaikan kiblat, dia pun menghadap sana. Adakah dia sembah Baitul Maqdis tu? Jadi ini jawapan kita lah. Kalau dia kata kamu sembah Kaabah, bagi orang Kristian, kamu pun sembah Baitul Maqdis. Kaabah dan batu hitam itu berbeza dengan berhala. Jika sesebuah berhala ni kita pindah ke tempat lain, para penyembah berhala tu akan ikut berhala tu. Contoh berhala Siva, mula-mula letak kat sini, orang sembah, kemudian pindah pergi sana, orang sembah sana, orang tak sembah sini dah. Sedangkan jika bangunan Kaabah dan batu hitam dipindahkan ke United Kingdom, Kaabah tu dengan Hajarul Aswad kita pindah buh kat United Kingdom, umat Islam tetap akan sembahyang kepada Tuhan dengan menghadap ke arah Mekah juga lah. Bukan ikut batu tadi. Kalau yang sembah berhala, dia ikut berhala. Kita disebabkan bangunan Kaabah dan isi kandungannya dan juga batu tu bukan berhala. Jadi kalau orang pindah pun kita tak ikut yang tu, kita tetap menghadap ke kiblat tu. Kerana Kaabah ni dia bukan gambaran Tuhan, dia tak ada kuasa, kita tak bagi jamuan kepada Kaabah, kita tak minta sesuatu daripada Kaabah. Yang diisukan kita cium batu hitam tu. Kononnya bagi dia kalau cium Hajarul Aswad ni kira syirik lah. Umat Islam ni syirik, sembah berhala. Samalah juga dengan umat Kristian yang mencium salib, cium tangan Pop, ketua padri mereka tu kan, mereka cium tangan. Adakah mereka menganggap Pop tu Tuhan? Tak kan? Sama juga kita cium batu tu sebab Nabi Muhammad pernah cium. Bukan kita kata batu tu Tuhan, ataupun batu tu mewakili Tuhan. Tak. Samalah macam kita cium isteri, cium anak-anak, cium trofi Piala Dunia. Kita tak pernah anggap pun trofi Piala Dunia atau Piala Malaysia tu sebagai Tuhan. Jadi tak sama. Cium batu tu tak boleh nak jadikan isu. Muka surat yang kelima, baris yang bawah. Syarafuddin ataupun tukang karang artikel itu, dia terlepas satu lagi ilmu, iaitu ada umat Islam yang sembahyang di dalam Kaabah. Dia kata kita ni sembahyang, sembah Kaabah, sembah batu hitam. Tapi dia lupa orang Islam ada yang masuk dalam sembahyang dalam tu. Bila sembahyang dalam tu sembah apa pula? Dah tak sembah Kaabah dah tak sembah batu hitam dah. Di dalam tu boleh menghadap ke mana saja. Jadi di dalam Kaabah tu ada lantai, ada udara, ada tiang dan ada orang buah lampu. Agaknya selepas ini Syarafuddin akan menuduh umat Islam yang semayang di dalam Kaabah tu sebagai penyembah lantai, penyembah udara, penyembah lampu, penyembah tiang. Sebenarnya tak berkait pun. Memang kita tak sembah Kaabah, tak sama. Seterusnya, Syarafuddin mungkin terlupa bahawa imam boleh bersemayang di dalam Kaabah, makmum dia ikut dari luar Kaabah, boleh. Apakah ketika itu Syarafuddin akan mengatakan umat Islam menyembah imam? Kan imam duduk dalam Kaabah, boleh. Kita ikut dari luar Kaabah, takkan kita sembah imam pula. Sebenarnya tak berkait dengan sembah pun. Itu kiblat semata-mata. Begitu juga kalau dua-dua orang masuk dalam Kaabah, seorang boleh jadi imam, seorang boleh jadi makmum, walaupun saling berdepan.
Menghadap boleh. Sebab itu dah pusat kiblat dah. Menghadap ke mana saja pun boleh. Kemudian isu yang keenam, dia kata kita dalam Islam ni bertaklid buta, ikut saja, tak boleh tanya mengapa, tak boleh tanya bagaimana. Betul ke? Ataupun sebenarnya Kristian yang macam itu? Tuhan 3 dalam 1. Bila kita cuba huraikan, ini kita mesti percaya saja. Dia tak boleh hurai, kena percaya saja. Kan dalam Islam, dalam Kristian yang tak boleh tanya. Dalam Islam kita boleh tanya, kita ada ilmu usuluddin, sifat 20. Kita hurai apa yang layak, apa yang tak layak. Dalam Kristian yang kena percaya saja. Ayat dalam Bible, Lukas pasal 3 ayat 22. Dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atas Yesus. Roh Kudus ni malaikat Jibril sebenarnya. Dan terdengarlah suara dari langit, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamu lah aku berkenan. Jadi bagi orang Kristian, Tuhan ni 3 tu lah. Bapa, Roh Kudus, Yesus. Tapi bila tengok ayat ni, kita tengok 3-3 pun berbeza. Tuhan di langit, Roh Kudus dia tengah turun dalam bentuk burung, dia bersayap lah, malaikat Jibril. Dan anak tadi duduk di bumi. Ini semua satu peribadikah atau 3 peribadi yang berbeza? Bila mereka tengok ayat ni dah tentu 3 peribadi yang berbeza. Bapa dekat syurga, dekat langit. Roh Kudus dekat angkasa. Nabi Yesus dekat bumi. Kan 3 yang berbeza. Mana boleh yang 3 itu tetap yang satu? Tapi yang ni kalau kita persoal padri dia, kita kena percaya saja. Sebenarnya dalam agama Kristian yang kena percaya saja. Dia tak boleh soal-soal. Sekiranya Yesus sudah 100% Tuhan. Bagi orang Kristian, Bapa 100% Tuhan, Roh Kudus 100% Tuhan, Yesus 100% Tuhan. Jadi kalau betul lah Yesus tu 100% Tuhan, maksud dia ilmu Tuhan semua dia ada lah. Mengapa dia perlu wahyu daripada Bapa di syurga? Kenapa Yesus kena tunggu wahyu? Kena tunggu Roh Kudus datang bagi wahyu. Kalau dia Tuhan, wahyu tu keluar daripada dia lah. Ni dia kena tunggu wahyu dulu. Maksudnya dia bukan Tuhan. Matius pasal 28 ayat 18. Kita dibiarkan tidak memahami maksud. Ni kata ayat Bible tu. Kepada aku, yakni kepada Yesus, telah diberikan segala kekuasaan di langit dan di bumi. Okay. Perkataan telah diberikan, maksudnya sebelum diberikan, Yesus tak ada lagi kekuasaan tu. Maksudnya dia bukan Tuhan. Kalau dia Tuhan, kekuasaan tu telah ada pada dia sejak azali. Ni pada azali dulu Yesus tak ada kekuasaan tu. Kekuasaan tu setelah diberikan baru ada. Dalam Lukas pasal 4 ayat 8. Sembahlah Allah Tuhanmu dan abdikanlah diri kepada Dia sahaja. Ni Yesus cakap. Yesus tak kata sembahlah aku. Yesus kata sembahlah Allah Tuhanmu dan beribadahlah kepada Dia saja, bukan beribadah kepada Dia dan aku ataupun beribadah kepada aku dah. Maksudnya dalam Bible hari ini pun dia bagi tahu dah terang-terang Nabi Isa dia bukan Tuhan. Tapi kalau dipersoalkan kepada padri-padri, ini kena percaya saja. Kisah Rasul-Rasul pasal 4 ayat 27. Memang benar Herodes dan Pontius Pilatus mengadakan pertemuan dengan orang bukan Yahudi dan orang Israel di kota ini untuk melawan Yesus, hamba-Mu yang suci. Yesus ni hamba Tuhan. Dalam Bible hari ini masih ada lagi. Bawah tu cerita pohon ara, yang tu kita ulang banyak kali dah, tak mau ulang dah lah. Muka surat 8. Matius pasal 11 ayat 25. Apa kata Yesus? Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepada kamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Jadi siapa Tuhan langit dan bumi? Yesus ke Bapa? Bapa, bukan Yesus. Sebab Yesus pun cakap dia bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Yohanes, John lah, ayat 20 pasal 17. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka
bahawa sekarang aku akan pergi kepada bapa aku dan bapa kamu, kepada Allah aku dan Allah kamu. Ni dalam Bible Indonesia ada lagi hari ini. Sepatutnya orang Kristian Indonesia bila baca ayat ni dia masuk Islam. Yesus dah cakap dah. Dia akan pergi kepada Allahku dan Allahmu. Maksud Yesus dia ada Tuhan, bukan dia Tuhan. Jadi bagi orang Yahudi, sekiranya dia kekal dengan agama Yahudi dia saja, dia akan terlepas untuk beriman kepada Nabi Isa dan juga kepada Nabi Muhammad. Bagi orang Nasrani, orang Kristian, kalau mereka kekal dengan agama Kristian dia terlepas nak beriman kepada Nabi Muhammad. Tapi kalau mereka masuk agama Islam, mereka dapat beriman dengan Nabi Musa, dengan Nabi Isa, dengan Nabi Muhammad. Semua sekali pun dapat. Okay, artikel ini dia berakhir pada muka surat 10. Jadi kisah-kisah ni menunjukkan dekatnya Nabi Isa ni dengan Tuhan. Dia ni antara orang yang paling muqarrabin lah. Punya dekatnya, tapi tak terlawan juga Nabi Muhammad. Tetap Nabi Muhammad yang paling dekat, paling mulia, paling agung. Pada hari akhirat nanti, Nabi Isa ni antara orang yang paling bimbang. Sebab apa? Dia kata Bani Israel, kaum Nabi Musa, sungguh pun buat jahat, tapi mereka tak sembah Nabi Musa. Mereka tak pertuhankan Nabi Musa. Mereka sembah lembu, anak patung lembu. Yang orang Kristian ni, dia sembah aku sebagai Tuhan. Apa aku nak jawab kan? Dia setara itu bimbang dia. Okey, sambung lagi. Hari ni lama ni. Siapa yang disembelih oleh Nabi Ibrahim? Ni orang Kristian, orang Yahudi, dia cukup pertahan. Bagi mereka yang disembelih oleh Nabi Ibrahim ialah Nabi Ishaq ataupun Isaac. Bagi kita orang Islam, yang disembelih Nabi Ismail. Bukti-bukti ada dalam Quran dan bukti-bukti itu ada dalam Bible hari ini. Tapi mereka tak boleh nak akui. Mereka cuba padam nama Nabi Ismail, dia padam, dia ganti nama Nabi Ishaq. Tapi pada ayat yang lain ada cerita. Tak sempat mereka padam. Dan zaman dulu, sebahagian ulama Islam pun ada juga yang percaya. Mereka terpengaruh dengan kisah-kisah Israelian. Bagi mereka yang disembelih ialah Nabi Ishaq. Tapi sebenarnya Nabi Ismail yang disembelih. Muka surat 11, kita tengok sandaran yang pertama daripada Quran dulu. Surah As-Saffat ayat 102. Sandaran yang pertama. Maka ketika anaknya itu sampai ke peringkat umur yang membolehkan dia berusaha bersama-sama dengannya, maksudnya dah baliklah, Ibrahim berkata, wahai anak kesayanganku. Bila Nabi Ibrahim sebut anak kesayanganku, ini membawa maksud masa itu yang ada hanyalah satu orang anak. Dan anak yang mula-mula lahir ialah Ismail. Nabi Ishaq dia lahir kemudian. Jadi siapakah yang disembelih? Dah tentulah Nabi Ismail. Sebab wahai anak kesayanganku. Anak kesayanganku ni maksud dia anak tunggal, seorang. Sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahawa aku akan menyembelih kamu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu. Jadi penggunaan kata anak kesayangan tu maksudnya masa itu Nabi Ibrahim dia ada baru seorang anak. Dan anak yang mula-mula lahir ialah Ismail. Jadi Nabi Ismail lah yang disembelih. Bukti yang kedua, dalam surah Al-Baqarah ayat 136. Katakanlah, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan kepada apa yang diturunkan kepada Ibrahim. Lepas itu kepada Ismail, lepas itu kepada Ishaq, lepas itu kepada Yaqub dan anak cucunya. Ayat ni dia secara berturutan, kronologi. Dia tak dahulu kemudian. Sebab yang mula-mula lahir Nabi Ibrahim. Nabi Ismail tu anak dia. Lepas tu Ishaq dia buah kemudian. Maksudnya Ismail lahir dulu, barulah Ishaq. Dan Yaqub tu anak kepada Nabi Ishaq dan anak cucunya seterusnya. Jadi ayat ni menunjukkan Ismail
lahir dulu daripada Ishak. Ismail, Isaac. Yakub, Jacob. Ibrahim, Abram, Ismail, Isaac, Jacob dan anak cucu. Sandaran yang kedua, kita tahu penyembelihan itu berlaku di mana? Berlaku di Mekah. Kan? Itu yang kita buat haji di Mekah tu, ibadah korban. Penyembelihan tu tak berlaku di Palestin. Sedangkan Nabi Ismail dia duduk di Mekah. Yang duduk di Palestin Nabi Ishak. Jadi siapakah yang disembelih? Dah tentulah Nabi Ismail. Muka surat 12. Dalam surah As-Saffat, berita Nabi Ibrahim bakal mendapat seorang anak bernama Ishak. Diceritakan selepas penyembelihan berlaku. Dah habis cerita sembelih dah, baru Tuhan bagi tahu, kata kamu akan dapat seorang anak nama dia Ishak. Jadi maksud dia siapa yang disembelih? Nabi Ismail lah. Masa Nabi Ismail disembelih, Ishak belum lahir lagi. Ini ayat dia, ayat yang ke-100 surah As-Saffat. Wahai Tuhanku, kurniakanlah kepada aku anak yang termasuk dalam kalangan orang-orang yang soleh. Lalu kami berikan kepadanya berita yang menggembirakan, bahawa dia akan beroleh seorang anak yang penyabar. Yang siapa dia ni? Yang penyabar ni Nabi Ismail. Maka ketika anaknya itu sampai berusaha bersama-sama dengannya, Nabi Ibrahim pun berkata, wahai anak kesayanganku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahawa aku akan menyembelih kamu. Jadi mimpi Nabi-Nabi ini betul. Maka fikirkanlah apa pendapatmu. Macam mana ni? Anak kesayangan seorang tu. Bapa mimpi sembelih kamu ni. Anaknya menjawab, wahai ayah, jalankanlah apa yang diperintahkan kepada kamu. InsyaAllah ayah akan mendapati aku daripada orang-orang yang sabar. Sesuai dengan nama dia, Ismail tadi tu, sabar. Contoh ini pun kita tak boleh bawa keluar sesuka hati. Tak boleh lah. Mana-mana tok guru tarekat dia kata, semalam saya mimpi dah sembelih anak murid seorang. Jadi malam ni nak pilih seorang. Dia tak boleh keluar macam tu. Tidak jenuh lah. Itu untuk Nabi Ibrahim saja. Kemudian anak murid tu pula betul benda pula. Dia ikut, dalam Quran kata Nabi Ismail dia terima dengan reda. Saya sanggup disembelih pula. Kacau. Setelah keduanya berserah bulat-bulat dan Nabi Ibrahim merebahkan anaknya dengan meletakkan iringan mukanya di atas tumpuk tanah, serta kami menyerunya, wahai Ibrahim, engkau telah menyempurnakan maksud mimpi yang engkau lihat itu. Demikianlah sebenarnya kami membalas orang-orang yang berusaha mengerjakan kebaikan. Bayangkanlah, anak baru seorang, baru besar, dah seronok nak jadi kawan dah, nak kena sembelih. Sesungguhnya perintah ini adalah satu ujian yang nyata. Dan kami tebus anaknya itu dengan seekor binatang sembelihan yang besar. Kambing ke, kibas ke, kan? Ganti. Sembelih. Tengok-tengok rupanya haiwan, bukan anak dia. Dan kami kekalkan baginya nama yang harum dalam kalangan orang-orang yang datang kemudian. Salam sejahtera ke atas Nabi Ibrahim. Demikianlah kami membalas orang-orang yang berusaha mengerjakan kebaikan. Sesungguhnya Nabi Ibrahim itu dari hamba-hamba kami yang beriman. Tengok ayat seterusnya. Dan kami pula berikan kepadanya berita yang menggembirakan. Dah selesai kes sembelih dah. Jadi yang disembelih itu Nabi Ismail, bahawa dia akan mendapat seorang anak. Dia ingatkan dia akan hilanglah anak kesayangan. Tapi Tuhan tambah pula seorang lagi, iaitu Nabi Isaac. Namanya Ishak, yang akan menjadi Nabi, yang terhitung dalam kalangan orang-orang yang soleh. Dan kami limpahi berkat kepadanya dan kepada anaknya Ishak. Dan di antara zuriat keturunan keduanya ada yang mengerjakan kebaikan, dan ada pula yang berlaku zalim dengan nyata terhadap dirinya sendiri. Tuhan dah bagi gambaran dah daripada keturunan Ishak ni, Bani Israel ni, ini akan bawa masalah ni. Dah cerita daripada keturunan Nabi Ismail tadi, tak cerita kan. Maksud dia okey-okey lah, banyak yang okey. Sandaran yang keempat kita tengok daripada Bible pula. Orang Kristian boleh kata itu daripada Quran, kami tak percaya Quran. Baik, kita buka yang kamu percaya, Bible. Kitab Kejadian pasal 16 ayat 16. Yang ni membuktikan Nabi Ismail lahir lebih dulu daripada Nabi Ishak. Abram, dia nama asal dia Abram, lepas tu orang tukar jadi Abraham. Kita sebut Ibrahim. Abram berumur 86 tahun ketika Siti Hajar melahirkan Ismail baginya. Masa umur Ibrahim 86 tahun,
dapat Ismail. Dalam kitab Kejadian 21 ayat 5, adapun Ibrahim berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Jadi siapa lahir dulu? Terang-terang menunjukkan Ismail lahir dulu. Dia lahir masa Nabi Ibrahim umur 86. Ishak lahir masa Nabi Ibrahim umur 100. Jadi nak pusing kok mana lagi? Bukti yang disembelih ialah Nabi Ismail. Dalam Bible juga, tak payah tengok Quran. Kejadian pasal 22 ayat 2. Firmannya kepada Nabi Ibrahim, ambillah anakmu yang tunggal itu. Dalam Quran tadi dia kata anak kesayangan. Ni Tuhan perintahkan kepada dia, ambil anak kamu yang tunggal itu yang engkau sayang. Yang tu penambahan, yakni Ishak. Yakni Ishak tu ditambah kemudian. Sebab terbukti bahawa Nabi Ismail lahir dulu. Jadi kalau Tuhan kata ambillah anak kamu yang tunggal, logik tak kalau dikenakan pada Ishak? Tak logik. Sebab bila Ishak lahir, anak dia tak tunggal dah, ada dua dah, Ismail dengan Ishak. Tapi bila kata ambil anak kamu yang tunggal, nak sembelih ni anak, ambil ke anak kamu yang tunggal, dah tentulah Ismail. Jadi mereka dalam Bible sekarang dia tulis yakni Ishak. Yakni Ishak tu tambah kemudian. Dia tak ada dalam tu. Pergilah ke tanah Moria. Nak sembelih tu dekat satu tempat nama Moria. Moria ni di mana? Marwah. Safa dan Marwah. Siapa yang duduk di Mekah? Nabi Ismail kah Nabi Ishak? Nabi Ismail. Jadi kalau nak kena sembelih dekat Marwah, siapa yang kena sembelih? Nabi Ismail lah. Nabi Ishak dia duduk dekat Palestin. Macam mana dia nak diambil dari sana nak sembelih di sini pula? Jadi yang disembelih ialah Nabi Ismail. Mereka tambah perkataan Ishak situ pun orang boleh tahu ini penambahan. Sebenarnya anak yang tunggal itu ialah Nabi Ismail. Pandai mereka tambah tapi tak tertutup juga cerita. Muka surat 14, muka surat terakhir. Okay. Disembelih tadi di Moria. Tanah Moria itu dipercayai sebagai Marwah, yang kita sebut Safa dan Marwah. Jadi Nabi Ismail ni dia disembelih di Bukit Marwah itulah. Surah Hud ayat 71. Ni Quran balik. Maka kami sampaikan kepadanya khabar gembira. Maksud dia belum berlaku lagi. Tentang kelahiran Ishak. Dan setelah Ishak akan lahir pula Yakub. Sebelum Nabi Ishak lahir, malaikat datang bagi tahu kata, wahai Ibrahim, kamu akan lahirkan seorang anak nama dia Ishak. Dan Ishak tu pula akan lahirkan seorang anak nama dia Yakub. Jadi Nabi Ishak tu kena sembelih ke tidak? Dah tentu tak kena sembelih sebab dia bakal dapat anak. Quran dah sebut dah, akan lahir satu orang anak nama Ishak. Dia pun akan dapat anak nama Yakub. Maksud dia tak kena sembelih. Mana boleh kalau kata tak kena sembelih, tiba-tiba Tuhan kata kamu akan dapat cucu daripada anak ni. Tak lah. Jadi kuliah kita setakat tu sajalah untuk malam ini. InsyaAllah jumpa lagi dalam kuliah yang akan datang dengan kisah-kisah yang lebih menarik. Kita nak masuk bahagian redha dah. Bahagian jinak hati ni dah habis, nak masuk bahagian redha. Yang kita banyak sentuh tentang Nabi Isa ni tadi sebab dia ni salah seorang yang sangat jinak hati dengan Allah, sampaikan dia boleh salam untuk diri dia sendiri. Jadi sesuai dengan pelajaran kita. Wallahu alam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.